Assalamualaikum. Cikgu nama apa? Cikgu Haniza. Kakak nama? Bibi. Kakak nama? Rania. Okey. Sekarang kakak tak tahu kan nak belajar apa lagi? Tak tahu kan? Okey, baik, tak apa. Mula kita akan, macam biasa kita tengok video dulu. Nanti cikgu tanya video ni pasal apa. Boleh? Boleh. Okey. Tadi kakak tengok lagu Omar dan Hana. Dia kata pasal apa? Betul, pasal sifat Nabi. Ada berapa? Ada 4. Boleh sebut? Boleh. Apa? Sidik, Iblik, Amanah, Fatanah. Betul. Fatanah apa? Betul. Sidik? Sidik? Bukan. Fatanah duduk sana. Bukan apa? Bukan. Ini tidur. Betul, bercakap benar. Tablik? Tadi kakak dah sebut yang dua tadi. Betul, menyampaikan. Satu lagi amanah apa? Bijaksana. Bijaksana mana? Ada tadi kakak cakap, ada kakak cakap bijaksana. Benar. Sekejap. Betul, amanah bertanggungjawab. Okey. Jadi macam kakak kata, dia ada Fatona tu bijaksana, Sidik berkata benar, Tablik menyampaikan, amanah bertanggungjawab. Okey, bagi contoh Sidik berkata benar ni macam mana? Kita bercakap benar, kita tak tipu orang kan. Kalau amanah bertanggungjawab, dia buat macam mana? Dia siap kita sekolah, betul. Itu namanya tanggungjawab. Sebab cikgu dia suruh kita, okey, balik ni cikgu nak buat eja huruf ni sampai habis ni cikgu buat dekat buku kan. Jadi kita balik, kita kenalah buat. Dan esok ni mesti kita nak tengok. Jadi kat situ kakak dengan adik dah terapkan nilai 4 sifat Nabi yang baik ni. Amanah iaitu bertanggungjawab. Okey, bagus. Kalau Fatonah ni bijaksana macam mana? Dia nampak bijaksana. Dia buat macam mana tu? Dia bijaksana ni dia macam dia belajar kan. Dia belajar. Kakak ni tak pandai lah nak mengeja eja satu. Jadi balik tu dia minta mak ayah ke kawan-kawan yang pandai membaca minta tolong ajar kan. Jadi dekat situ
Kakak tu belajar. Lepas tu kakak tu dah boleh baca. Kat situ kakak tu dia cakap, dia jadi bijak dah, dia dah pandai dah. Kita tak boleh nak kata orang perkataan yang tak baik tu saya bijaksana, tak baik tau. Yang kata kat orang macam tu. Lepas tu tabligh ni menyampaikan ni dia macam kita sampaikan benda yang benar lah. Contohnya mak kita suruh minta dekat ayah RM10 nak beli barang, nak beli apa selalunya, nak beli gula. Minta mak suruh macam, adik, kakak minta kat bapak RM10. Lepas tu kakak pergi minta kat abang RM10, bukannya lebih. Jadi kat situ kakak menyampaikan benda yang betul. Tak pun kakak sampaikan ilmu yang baik. Contohnya kakak kan hari ni belajar 4 sifat Nabi. Lepas tu 4 sifat baik, 4 sifat Nabi ni kan baik kan. Jadi kakak beritahu lah kawan-kawan lain. Semalam kan saya belajar 4 sifat Nabi tau kawan-kawan. Lepas tu tanya lah, ada apa dengan 4 sifat Nabi tu? Sifat dia tu baik and kita patut contohi, kita buat macam tu tau. Okay, sekarang kita tengok video tentang Nabi, sifat-sifat Nabi. Ni sekarang kita nak pilih nak mana satu. Terus cikgu nak bagi kerja sikit. Tengok kakak faham tak? Ini Bibi, ini Rania. Padankan sama je ni. Padankan sifat Nabi dengan makna dia. Dah siap. Kita tengok kat Bibi dulu. Okey. Jadi ke apa? Okey, betul. Kita buat dekat kata benar. Mana? Betul. Kata mana? Bijaksana. Tabligh. Betul. Karanya pula sedikit apa? Kata benar. Betul. Amanah?
Dia tanggungjawab. Betul. Fatona? Bijaksana. Tabi? Okey, bagus. Kakak dah faham kan macam mana? Jadi, kakak bolehlah amalkan dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada cikgu.